BOM 3223 Pengajaran Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu. Pengenalan, kemahiran menulis merupakan aspek penting dalam perkembangan literasi murid yang merangkumi pelbagai aspek teknikal dan juga kreatif. Secara kritikal, kemahiran menulis melibatkan kemampuan untuk merancang, menyusun dan menyampaikan idea dengan jelas melalui tulisan. Dalam konteks ini, ia tidak hanya terhad kepada aspek teknikal seperti tata bahasa dan juga ejaan, tetapi juga merangkumi kebolehan untuk mengatur kandungan dalam struktur yang logik dan sesuai mengikut tujuan penulisan. Penulisan yang ditujukan dan konteks penulisan yang baik memerlukan pemahaman mendalam terhadap audiens yang ditujukan dalam konteks penulisan. Di samping itu, penulisan juga harus mampu menarik perhatian pembaca, mempengaruhi pendapat atau menyampaikan mesej dengan cara yang berkesan dan juga mudah difahami. Manakala rancangan pengajaran harian ialah dokumen perancangan yang disediakan guru sebelum melaksanakan PDP. Guru perlu meneliti sukatan pelajaran, memilih isi dan kemahiran yang sesuai, merancang strategi, menyediakan bahan bantu mengajar serta kaedah penilaian. RPH merangkumi 3 peringkat iaitu perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian. Elemen penting dalam penulisannya termasuk hari, tarikh, mata pelajaran, kelas, masa, tajuk, objektif, kemahiran, aktiviti dan juga refleksi. Penyediaan RPH yang sistematik membantu memastikan objektif pembelajaran tercapai dan meningkatkan keyakinan guru semasa mengajar. Rancangan Pengajaran Harian, AF. Rancangan pengajaran harian ini dirangka untuk Bahasa Melayu Tahun 2 dengan fokus utamanya iaitu kemahiran menulis, khususnya penulisan ayat tunggal yang tepat dan juga jelas dalam konteks tema keluarga bahagia. Pengajaran ini bertujuan untuk membantu murid menguasai asas penulisan melalui pengenalan kepada struktur ayat, ejaan yang betul serta penggunaan tanda baca yang tepat. Kemahiran menulis adalah salah satu daripada kemahiran bahasa yang paling asas dan juga penting. Menulis tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang kata atau ayat, tetapi juga kefahaman tentang cara menyusun idea agar mudah difahami oleh pembaca. Pada tahap ini, murid-murid perlu menguasai struktur asas ayat dan memahami fungsi setiap info dalam ayat. Penulisan yang betul membolehkan mereka menyampaikan makna dengan jelas yang akan menjadi asas bagi penulisan yang lebih kompleks di masa hadapan. Kenapa memilih keluarga bahagia sebagai tema? Tema ini sangat relevan dengan kehidupan harian murid dan memberi ruang kepada mereka untuk menulis tentang pengalaman mereka sendiri. Ini membantu dalam membina konteks pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Tema ini juga menyentuh nilai kasih sayang, hormat dan tanggungjawab yang turut diintegrasikan dalam pengajaran. Seterusnya, huraian mengenai objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran dirancang dengan 3 aras pencapaian yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Yang pertama, aras rendah. Murid diminta menyalin sekurang-kurangnya 2 ayat tunggal yang betul. Ini adalah langkah pertama dalam memastikan kemahiran menulis murid adalah tepat dari segi ejaan dan struktur ayat. Aras yang kedua ialah aras sederhana. Murid akan memilih 2 ayat tunggal berdasarkan gambar keluarga. Pada tahap ini, murid akan melibatkan elemen kreativiti dengan menyusun kata-kata untuk menggambarkan situasi dalam gambar. Mereka akan belajar untuk membina struktur ayat yang tepat iaitu menggunakan subjek dan predikat. Aras yang ketiga ialah aras tinggi. Pada tahap ini, murid perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal secara kreatif mengenai keluarga mereka sendiri. Ini memberi ruang kepada murid untuk berfikir secara bebas dan kreatif, menghubungkan pengetahuan yang mereka ada dengan penulisan yang lebih tepat, bermakna dan profesional. Kenapa ini penting? Kerana kriteria kejayaan yang berfokus pada setiap aras membolehkan penilaian yang lebih objektif tentang keupayaan murid dalam menghasilkan ayat yang sesuai dengan tahap mereka. Kriteria kejayaan ini membantu dalam memantau perkembangan murid dan memastikan pembelajaran berlaku secara berstruktur, bermula dari yang paling mudah hingga ke yang paling susah. Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran ini adalah berpusatkan murid.
Kenapa pendekatan ini dipilih? Kerana ia memberi ruang kepada murid untuk menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka, bukan hanya sebagai penerima maklumat pasif. Pembelajaran yang berpusatkan murid memastikan mereka terlibat dalam proses penemuan dan penciptaan yang meningkatkan kemahiran berfikir dan juga kreativiti mereka. Strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual digunakan untuk menggalakkan kerja berpasukan dan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar. Melalui kerjasama dalam kumpulan kecil, murid dapat berkongsi idea, bimbingan sesama mereka dan belajar daripada rakan sebaya. Pembelajaran kontekstual ini membolehkan mereka mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan realiti kehidupan mereka, menjadikan pembelajaran mereka lebih bermakna. Kenapa latih tubi dan perbincangan digunakan? Kerana teknik ini membolehkan mereka berlatih dan membincangkan struktur ayat mereka secara aktif, yang membantu mereka mengenal pasti dan membetulkan kesilapan dalam penulisan mereka sebelum melangkah ke tahap seterusnya. Soal jawab, bimbingan individu dan pengenaguan pula memastikan murid menerima maklum balas segera dan pembetulan apabila diperlukan. Seterusnya, ABBM atau alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar yang digunakan dalam RPG ini termasuklah komputer riba, televisyen, kad gambar keluarga, slide atau LCD, lembaran kerja dan papan putih. Kenapa penggunaan bahan ini penting? Kerana ia memberikan pengalaman visual dan interaktif yang membolehkan murid melihat dan berinteraksi dengan konsep-konsep yang sedang dipelajari. Media visual seperti gambar keluarga dan slide membantu murid dalam memahami makna kata arah dalam situasi yang lebih nyata dan praktikal. Tabiat yang berfikir digunakan dalam pentafsiran ini adalah KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang menekankan kepada aplikasi pengetahuan dalam situasi yang lebih kompleks. Ini membolehkan murid menghubungkan pembelajaran mereka dengan kehidupan seharian dan memberikan mereka peluang untuk berfikir secara kritis. Rancangan pengajaran harian RPH ini mengintegrasikan elemen merentas kurikulum EMK yang penting untuk membentuk karakter murid. Nilai murni seperti kasih sayang, hormat dan tanggungjawab diterapkan untuk mengukuhkan hubungan sosial murid dan mengaitkan pembelajaran berlaku dalam suasana yang positif. Bahasa digunakan untuk menggalakkan murid berkomunikasi secara sopan dan beradab, manakala kreativiti mereka memberi ruang untuk berfikir secara bebas dan menghasilkan penulisan yang lebih bermakna. Penerapan nilai ini bukan sahaja membantu dalam kemahiran berbahasa tetapi juga dalam pembinaan karakter positif murid. Selain itu, penerapan nilai seperti kasih sayang dalam keluarga, hormat terhadap orang lain dan tanggungjawab dalam menyiapkan tugasan memberi murid asas yang kuat untuk berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahasa dalam konteks yang positif dan mendorong kreativiti, mereka bukan sahaja menguasai kemahiran menulis tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan seharian. Set induksi. Baiklah, saya akan teruskan dengan huraian set induksi. Dalam langkah ini, guru memulakan pengajaran dengan memaparkan gambar sebuah keluarga bahagia sebagai rangsangan awal kepada murid. Penggunaan bahan visual ini bertujuan untuk menarik perhatian murid serta mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka berkaitan tema kekeluargaan. Kaedah ini juga membantu murid membuat perkaitan antara pengalaman harian dengan isi pelajaran yang akan dipelajari. Seterusnya, mereka diminta untuk berfikir secara individu dan menyenaraikan ahli keluarga masing-masing. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid untuk menjana idea secara kendiri serta menggalakkan kemahiran berfikir aras rendah seperti mengingat dan mengenal pasti. Di samping itu, pendekatan ini juga membolehkan guru menilai tahap pengetahuan awal murid tentang konsep keluarga. Huraian seterusnya, murid dikehendaki berkongsi jawapan secara sukarela atau melalui kaedah think, pair, share. Melalui kaedah ini, murid terlebih dahulu berfikir secara individu, kemudian berbincang dengan rakan secara berpasangan sebelum berkongsi hasil perbincangan dengan kelas. Pendekatan ini
dapat meningkatkan keyakinan murid untuk berkomunikasi serta menggalakkan penglibatan aktif dalam PDP. Beberapa orang murid dipilih untuk berkongsi jawapan di hadapan kelas. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid untuk melatih kemahiran bertutur serta meningkatkan keberanian dalam menyampaikan idea. Murid lain pula berpeluang mendengar dan membandingkan jawapan rakan, sekaligus memperluas pemahaman mereka. Akhir sekali, guru membimbing perbincangan dengan memberi peneguhan, membuat pembetulan jika perlu, serta mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran yang akan dipelajari. Peranan guru sebagai fasilitator amat penting bagi memastikan perbincangan berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai objektif pembelajaran. Secara keseluruhannya, langkah ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif dan berpusatkan murid. Langkah 1. Seterusnya, kita akan beralih kepada huraian langkah 1. Dalam langkah ini, guru mengaplikasikan pendekatan pembelajaran berasaskan teknologi dengan menyediakan aktiviti interaktif menggunakan platform EducaPlay serta bahan sokongan daripada WordWall bagi meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Penggunaan bahan digital ini selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 PAK21 yang menekankan integrasi teknologi dalam proses PDP. Pada permulaan aktiviti, murid dibahagikan kepada kumpulan kecil bagi menggalakkan pembelajaran kolaboratif. Setiap kumpulan diberikan peranti seperti tablet, telefon pintar atau komputer untuk mengakses pautan aktiviti yang telah disediakan oleh guru. Aktiviti tersebut memaparkan perkataan yang disusun secara rawak, contohnya ini atau ibu atau saya, yang perlu disusun semula oleh murid menjadi ayat tunggal yang gramatis. Huraian seterusnya, melalui kaedah seret dan lepas, drag and drop, murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyusun perkataan dengan betul. Aktiviti ini bukan sahaja membantu murid memahami struktur ayat, malah turut merangsang kemahiran berfikir aras rendah dan sederhana seperti mengenal pasti, menyusun dan membina ayat. Di samping itu, interaksi antara kumpulan turut memupuk kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan dalam kalangan murid. Seterusnya, wakil kumpulan akan menulis ayat yang telah dibina di papan putih dan membacanya di hadapan kelas. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran bertutur. Murid pula digalakkan untuk memberi maklum balas terhadap ayat yang dibentangkan sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan konstruktif. Dalam proses ini, guru berperanan sebagai fasilitator dengan membimbing perbincangan, membantau penglibatan murid serta membuat pembetulan terhadap kesalahan bahasa yang berlaku. Guru juga memberikan peneguhan positif bagi menggalakkan penyertaan murid secara menyeluruh. Secara keseluruhannya, langkah ini dapat meningkatkan penguasaan murid dalam membina ayat tunggal dengan lebih berkesan melalui pendekatan yang interaktif, kolaboratif dan Langkah berpusatkan murid. 2. Seterusnya ialah huraian langkah 2, iaitu dalam langkah ini, guru melaksanakan aktiviti berkumpulan menggunakan permainan dam ular sebagai media pengajaran bagi meningkatkan kemahiran menulis murid dalam tema kekeluargaan. Jadi guru akan memulakan aktiviti dengan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil, iaitu seramai 5 orang bagi setiap kumpulan. Pembagi ini bertujuan untuk menggalakkan penglibatan aktif semua murid serta memupuk semangat kerjasama dalam kalangan mereka. Seterusnya, guru menerangkan peraturan permainan dam ular dengan jelas supaya murid memahami cara permainan akan dijalankan. Guru juga memastikan setiap kumpulan memahami langkah-langkah permainan sebelum memulakan aktiviti bagi mengelakkan sebarang kekeliruan.
Seterusnya, permainan dimulakan apabila wakil setiap kumpulan secara bergilir akan memutar roda ataupun dadu dan menggerakkan penanda mengikut nombor yang diperoleh. Apabila penanda berhenti pada petak tertentu, murid dikendaki menjawab soalan ataupun melaksanakan tugasan yang telah disediakan oleh guru. Tugas ini berkaitan dengan tema kekeluargaan dan memberi fokus kepada kemahiran menulis. Jadi antara tugasan yang diberikan termasuklah membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberi seperti ibu, ayah dan kakak. Selain itu, murid juga diminta melengkapkan ayat berkaitan keluarga serta menulis satu ayat pendek tentang aktiviti bersama keluarga. Aktiviti ini membantu murid mengembangkan idea serta meningkatkan keupayaan mereka dalam membina ayat yang gramatis. Namun begitu, sekiranya murid berjaya dapat menjawab soalan dengan betul, mereka akan dibenarkan kekal di petak tersebut sebagai satu ganjaran. Namun, jika jawapan yang diberikan tidak tepat, murid perlu kembali ke petak asal ataupun kekal tanpa ganjaran. Jadi kaedah ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk berfikir dengan lebih teliti sebelum memberikan jawapan. Sepanjang aktiviti dijalankan, guru berperanan sebagai fasilitator dengan membimbing murid, memantau pelibatan mereka serta memberikan maklum balas secara langsung. Guru juga memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam perbincangan kumpulan. Melalui aktiviti ini, elemen merentas kurikulum seperti nilai kasih sayang, kerjasama dan hormat menghormati dapat diterapkan secara langsung dalam kalangan murid. Aktiviti ini juga menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan lebih progresif dalam kelas Langkah hari-harian. 3. Jadi, langkah ketiga merupakan BBM saya iaitu, huraian langkah ketiga dia, aktiviti yang ditunjukkan adalah sangat sesuai dengan tahap perkembangan murid tahun 2. Pada peringkat ini, murid memerlukan rangsangan yang lebih visual dan praktikal untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Dengan soalan berfokuskan kepada tema keluarga yang pastinya dekat dengan pengalaman harian mereka, murid dapat dengan mudah menghubungkan jawapan mereka dengan kehidupan sebenar. Ini menggalakkan pelibatan aktif dan pemahaman yang lebih mendalam, memandangkan mereka lebih mudah untuk merujuk kepada keluarga sebagai rujukan semasa menjawab. Kebergantungan kepada mini whiteboard memberikan ruang untuk mereka membuat penulisan jawapan secara peribadi, meningkatkan kemahiran menulis serta memberi kesedaran mereka terhadap pembetulan ejaan dan struktur ayat yang betul. Ini juga melatih mereka untuk berfikir dengan lebih kritis dalam memilih kosa kata nama yang sesuai dengan soalan seperti siapakah yang selalu bercerita sebelum kita tidur, yang menguji pemahaman mereka tentang konteks keluarga. Seterusnya, pemilihan BBM digital dalam bentuk kuis interaktif ini pula membawa pelbagai faedah. Secara kritikal, ia menyediakan platform yang menyeronokkan dan mesra teknologi, di mana murid boleh memberi jawapan dengan cara yang lebih dinamik. Menggunakan kuis sebagai medium pengajaran bukan sahaja memotivasi murid untuk terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan mereka maklum balas segera tentang jawapan yang diberikan. Ini penting dalam mempercepatkan proses pemahaman kerana murid dapat mengetahui segera kesalahan mereka dan membuat pembetulan. Aktiviti ini memberi ruang yang sangat baik untuk murid menjawab secara individu yang memupuk pembelajaran kendiri. Penggunaan mini whiteboard memberi peluang kepada mereka menulis jawapan, mengasah kemahiran menulis dan memberikan mereka kebebasan untuk berfikir secara kritis tentang jawapan yang sesuai. Bahagian pemberian ganjaran atau pujian kepada murid yang menjawab dengan betul adalah penting dalam membina motivasi intrinsik murid. Memberi pengiktirafan akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan mendorong mereka untuk terus berusaha dalam pembelajaran. Dari sudut kritikal, sistem ganjaran ini perlu diimbangi agar ia memberi kesan positif tanpa menimbulkan persaingan yang tidak sihat di kalangan murid. Bahagian akhir aktiviti ini iaitu rumusan tentang kata nama adalah penting untuk memberikan peneguhan dan memastikan murid dapat mengaitkan pengetahuan yang telah mereka pelajari dengan situasi kehidupan sebenar. Walau peneguhan ini berguna, aspek kritikal yang perlu diberi perhatian adalah
Kerumusan tersebut menyentuh secara langsung kesukaran atau cabaran yang mungkin dialami oleh murid dalam mempelajari kata nama am. Guru perlu memastikan bahawa rumusan ini tidak terlalu umum tetapi lebih memberi penjelasan praktikal dan jelas untuk Kekuatan. memudahkan murid mengingat kembali konsep tersebut. Seterusnya, kekuatan bagi RPH ini. Aktiviti seperti Team Pair Share, pembelajaran kolaboratif menggunakan Educare Play serta permainan dam ular membuktikan pendekatan pembelajaran abad ke-21 PEK21 diaplikasikan dengan baik. Murid diberi peluang untuk berfikir secara individu, berinteraksi dengan rakan dan berkongsi idea secara terbuka sekaligus meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosial. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti Educare Play menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif. Aktiviti seret dan lepas drag and drop membantu murid memahami pembinaan ayat secara visual dan kinestetik. Di samping itu, elemen gamifikasi melalui pemandian dam ular dapat meningkatkan motivasi murid serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Dari aspek pentaksiran, RPH ini turut mengandungi pentaksiran formatif seperti kuis, interaktif dan soal jawab. Guru juga memberi maklum balas secara langsung serta peneguhan secara positif seperti pujian yang Kelemahan. penting untuk meningkatkan keyakinan murid. Seterusnya, kelemahan RPH. Walaupun aktiviti yang dirancang menarik, namun terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh dikenal pasti. Antaranya ialah kebergantungan kepada peranti dan capaian internet dalam aktiviti Educare Play. Sekiranya berlaku masalah teknikal, PDP mungkin terganggu dan objektif pembelajaran sukar dicapai sepenuhnya. Selain itu, aktiviti berkumpulan seperti dam ular berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan penglibatan murid, di mana murid yang lebih aktif akan mendominasi manakala murid yang pasif terlibat. Hal ini boleh menjejaskan keberkesanan pembelajaran bagi semua murid. Di samping itu, terdapat kemungkinan pengurusan masa yang kurang efisien kerana banyak aktiviti dilaksanakan dalam satu sesi PDP. Jika tidak dikawal dengan baik, guru mungkin tidak sempat membuat peneguhan atasi. atau rumusan yang menyeluruh. Cara atasi dia, bagi mengatasi kebergantungan kepada teknologi, guru boleh menyediakan pilihan alternatif seperti lembaran kerja bercetak atau kad ayat sekiranya berlaku masalah teknikal. Ini memastikan PDP tetap berjalan lancar tanpa bergantung sepenuhnya kepada peranti digital. Untuk memastikan pelibatan semua murid, guru boleh menetapkan peranan khusus dalam kumpulan seperti ketua, pencatat, pembaca dan pemerhati. Pendekatan ini dapat menggalakkan penyertaan aktif serta ahli kumpulan serta mengelakkan dominasi oleh murid tertentu. Dari aspek pengurusan masa, guru disarankan untuk menghadkan tempoh setiap aktiviti dan memberi arahan yang jelas serta ringkas. Guru juga boleh memilih aktiviti yang paling relevan dengan objektif pembelajaran bagi memastikan fokus PDP tidak terganggu. Hari sekali, guru boleh menambah elemen pemulihan dan penggayaan ayat bagi memenuhi keperluan murid pelbagai aras. Contohnya, murid lemah diberi ayat lebih mudah, ayat tunggal, manakala murid cemerlang diberi tugasan membina ayat lebih kompleks, ayat majmuk. Sebagai penutup ataupun sebagai kesimpulan, pengajaran kemahiran menulis dalam rancangan pengajaran harian iaitu RPH ini telah memperkenalkan murid kepada asas penulisan yang penting dalam bahasa Melayu dengan penekanan aspek struktur ayat yang betul, penggunaan tanda baca yang tepat serta pengenalan kepada tema keluarga bahagia. Murid telah dilibatkan secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti gambar keluarga dan platform digital seperti Educare Play, WordWall serta kaedah Think, Pair, Share telah memberikan pengalaman pengajaran yang interaktif dan menarik yang sekaligus memperkukuhkan kefahaman murid tentang pengurusan idea dalam penulisan. Selain itu, nilai kasih sayang, hormat dan tanggungjawab yang diterapkan dalam setiap aktiviti membina asas yang kukuh untuk pembentukan karakter positif murid.
Akhirnya, melalui perancangan sistematik dan pendekatan yang berpusatkan murid, pengajaran ini berjaya mencapai objektif dan secara menyeluruh. Murid bukan sahaja menguasai kemahiran menulis tetapi juga menghargai pentingnya nilai murni dalam kehidupan mereka. Diharapkan pembelajaran ini dapat diteruskan dan dipraktikkan dalam situasi kehidupan sebenar serta menjadi asas yang kukuh untuk kemahiran berbahasa Sumber yang lebih rujukan. kompleks pada masa hadapan. Terima kasih.